Harapan saya untuk menjadikan Kolej Kedayaman Perwira sebagai pusat pembelajaran kedua dan semua warga Kolej Kedayaman Perwira mempunyai minda kelas pertama. Pada saya, Perwira ni lain daripada yang lain. Jadi kita tengok dekat sini pun kita ada taman simbiosis di mana kita ada pelbagai tanaman. Perwira ni sebuah kolej kedaman yang unik, selamat, tenang, tenteram dan juga tempat yang sesuai untuk kita menuntut ilmu. Saya pula, Perwira ni kolej kediaman yang pada saya awesome lah. Sebab saya rasa relax, tenteram. Bagi saya yang seronok tentang Perwira adalah pemimpin barisan field. Bagi saya, Perwira adalah tempat yang suasana yang aman dan ramai. Perwira membuatkan saya lebih matang. Sebagai pelajar dekat sini, saya rasa Perwira bukan kurs drama saja. Dia lebih macam rumah sendiri. Ini kolej kedaman ni, kita tengok dia bilik, satu Perwira ni rumah. So dia macam, kita dalam rumah ni dia macam satu keluarga. Perwira ni sangat tempat dia sangat kondusif dan sangat sesuai untuk kita belajar, kita nak berkawan, kita nak mengenal erti hidup. Pada pendapat saya, Perwira adalah tempat di mana ia memberi peluang kepada para pemilihnya untuk memberi dengan lebih banyak lagi dan menambah nilai dalam diri. Perwira ni ada gym di belakang ni dengan ada arnab, kucing. Lepas tu yang menariknya di kolej ni, dia ni lebih kepada berkonsepkan community. Okay, even dalam satu kolej ni kita akan nampak orang ni stranger yang nilai, tapi berdasarkan aktiviti tu kita boleh mendapatkan lagi ukhuwah dan mengenal satu sama lain. Pandangan saya, dekat Perwira ni berbeza dengan kolej kediaman lain sebab dekat sini kita ada peluang untuk menjalankan perniagaan. Okay, kita ada WEFL, lepas tu kita ada kafe akademik, ada program penggalakan persawanan siswa, so kita ada business station. Kalau kita nak join semua tu, kita boleh join di bawah biro keusahaan. Pandangan saya, hal yang paling menarik di Perwira ialah aktiviti-aktiviti yang dijalankan saban hari, saban minggu, dan aktiviti-aktiviti ini tidak pernah putus memberi peluang kepada pelajar untuk memperbaharui diri. Sedia, selamat dan harmoni. Perwira ni cantik, selesa, selamat dan harmoni. Tertib, ceria dan kreatif. Unik. So, Fun. Penghuni Perwira, saya harap semua penghuni dapat menggunakan kemudahan yang sedia ada dalam Perwira ni untuk meraih kejayaan untuk menggapai cita-cita kita. Kalau tidak sekarang, bila lagi? You are what you eat. Make sure you eat well and have a balanced diet. penghuni dapat menjaga adab pergaulan lah. Pesanan saya, marilah kita bersama-sama menghargai peluang yang ada dengan aktiviti yang dijalankan untuk kita menambah nilai dalam diri dan tolerant. Perwira the best. 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 Hanya di Perwira. Perwira the best. Saya akan cadangkan kepada doktor, kita buat program cikgu muda, yang mana cikgu muda ni dia akan mengajar orang yang satu fakulti tu, kita letakkan satu cikgu muda. Cadangkanlah supaya wifi di Perwira ni dipertingkatkan. Apa yang akan anda buat? Saya akan beri peluang kepada diri saya sendiri dengan menyertai pelbagai aktiviti Perwira bersama penghuni yang lain.